Korang pernah nampak tak optic white purple ni yang daripada Colgate? Sebab dekat kotak pun, dekat packaging ada tulis purple. So, memang warna dia memang purple, warna ubat gigi ni. So, dia kata ubat gigi ni dapat colour correct. Dia sebenarnya bukan putihkan sangat tau. Dia lebih pada betulkan warna tu supaya korang nampak dia putih. Kuning tu jadi putih dengan bantuan colour correction. So, kalau based on apa yang diorang tulis dekat website, so, purple toothpaste ni adalah purple tu akan help cancel out colour-colour kuning tu. Macam purple shampoo yang selalu kita tengok untuk orang rambut ban ke rambut pelan tu kan. So, function dia sama. Cuma boleh dikatakan kesan dia tak jangka panjang. Dia hanya sekejap tu je. Tapi lepas kau minum caffeine balik ke apa, dia akan tinted balik jadi warna yellow. Dan based on pengalaman aku, warna purple tu kalau korang terkena dekat baju ke atau dekat sink tu dia akan meninggalkan kesan tau. So korang kena cepat-cepat guna Clorox ke bersihkan balik. Kalau tidak nanti kesan tu susah sikit nak hilang. Tapi untuk korang yang macam allergic dengan benda-benda chemical harsh, korang boleh gunakan benda ni lah sebab dia hanya colour correction dan untuk surface dia. So dia takkan menyebabkan gigi korang ngilu ke apalah.